Cumanya macam agak tak menarik sikit lah. Assalamualaikum sahabat-sahabat One on Wheels. Okay, pada korang yang tak ada kesempatan untuk join CLIMS ataupun KL International Mobility Show ni, korang boleh stay video ni sampai habis sebab saya akan share dengan korang konten-konten menarik, kereta-kereta yang best-best, apa yang ada kat dalam ni, luar dan dalam. Korang tak payah buy tiket, stay kat rumah korang je. Saya akan tunjuk kat korang. Biar saya je buy tiket, okay? Korang just subscribe saja sebab subscribe tu percuma, okay? First kali kita akan jumpa booth GR Toyota Gazoo. Gazoo Racing ni yang bertanggungjawab lah untuk memperkenalkan dengan korang kereta-kereta yang best-best, daripada Toyota Corolla GR, GR Yaris, ada juga GR Supra dan sebagainya. So ini adalah GR Corolla. Oh, dia tak ada showgirl bagus, alhamdulillah. Dia dah jadi showboy pula. So ni yang depan mata korang ni adalah GR Corolla. GR Corolla enjin sama dengan Yaris 1.6 turbo. Saya memang minat gila dengan kereta ni. Practical 4 pintu. So kalau korang yang suka kereta performance, kalau korang tak nak Type R, korang boleh pilih ni lah. Sebab apa kan? Apa yang membezakan dia dengan Type R? Dia 4-wheel drive, dia all-wheel drive. Okay, kalau Type R dia front wheel, tapi dia 4-wheel drive. Jom kita tengok dalam sementara ada peluang. Okay, dalam dia dashboard layout dia sama macam Corolla biasa. So boleh tengok mileage baru 175 So tak ada apa lah. Dalam ni biasa je, tapi apa yang best adalah performance dia. So korang boleh pilih kat sini untuk korang pilih driving mode dia, nak normal ke, nak gravel ke, kau just pusing kat sini. Dan juga dia ada drive mode kat sini macam Corolla Sport biasa. Okay, kalau korang punya budget tak besar kan, tapi kau nak body macam ni, kau nak body macam Corolla ni, kau boleh beli Corolla Sport, tapi dekat Recon lah. Dekat Toyota Malaysia tak bawa masuk. Malaysia cuma bawa masuk Corolla GR sahaja. Sama ada kau beli Corolla GR ataupun kau beli Corolla Altis. Itu saja yang kau boleh dapat kat Malaysia. Tapi main handsome lah, putih pun lawa. Nice. Okay, bersebelah pula dengan GR ni, dia ada Toyota punya booth lah. Kat depan sekali ada Yaris Cross, kembar kepada Trust, tapi Trust murah 30,000 tak silap saya daripada Yaris Cross. Cuma Yaris Cross dekat sini dia datang dengan enjin hybrid. Trust ada hybrid So sebab tu mungkin harga dia lebih mahal lah. Dan juga rim dia lebih besar daripada Trust. Kalau Trust bagi 17, dia bagi 18. Dan saya rasa design rim ni lebih cantik lah daripada Trust. Daripada segi lain semua sama. Dia punya belakang lebih kurang sama, lampu semua sama, cuma dia ada beza ni. Yes. Okay, Toyota dia punya konsep booth dia macam zen sikit. Ada bambu-bambu kat tengah ni, konon-konon macam ada air terjun. Belakang ni ada Corolla Cross. Ini bukan model baru lah, dah biasa. Ada Camry yang dah saya rasa 3 kali facelift lah kot. So if you do post on social media, ini hybrid. At Toyota and dan ini juga adalah Toyota Vios, pun hybrid juga. Nampaknya kali ni Toyota bawa masuk banyak model hybrid. Saya rasa semua hybrid kat sini. Semua sama je kecuali dia hybrid lah. Ni dia punya kalau dekat kita panggil Toyota Safety Sense lah. Ada juga EV mode sebab dia hybrid. Menarik. Okay, ini full electric BZ4X. Satu-satunya model elektrik yang ada lah dekat sini. Oh, depan mata lawa juga Smart juga depan dia. So sekarang ni kalau ikutkan Toyota punya muka semua macam ni lah. Muka dia semua tajam-tajam je, tapi saya suka design dia. Design dia sangat cantik. We are showcasing 6 different types. So ada beberapa model yang ada, 1, 2, 3, 4, 5 dekat depan dan satu konsep model. Kita tengok apa nama model ni, saya pun tak tahu. 480 kilometers of driving range. Zero emission, maximum confidence. Wah, okay, ni konsep model. Introducing you to all new Toyota Vios HEV GR Sport.
which has a sporty looks, Tak sure model apa. efficiency, and Tapi konsep lah. practicality. Tengok dia punya interior dia. GR's inspired styling, premium Lawa. sporty Menarik. interiors, and Toyota's self-charging hybrid technology. Okay, kalau ikutkan ni Corolla. Corolla konsep. Compromises, just Dia tulis drive belakang ni and Corolla. enjoy. Kalau korang nampak lah. Tapi memang lawa lah. Ni Presenting to you dia Toyota present Camry future punya electric konsep untuk vehicle. Corolla. So korang boleh Toyota nampak dekat sini design dia executive sedan belakang dah jadi macam fastback kan. and So korang dah boleh bayangkan lah. Sebab sekarang ni kalau ikutkan, kalau Toyota Vios pun, kalau kau tengok belakang Vios tu, belakang dia macam fastback sikit. So boleh nampak dia punya body line dia, belakang dia macam fastback. Mungkin trend sekarang kot. Dekat sini ada benda yang sangat cute. Sangat cute. Impressive fuel efficiency and Toyota's Ini pun saya rasa konsep juga kot. Very nice konsep untuk budak-budak. City drive, family adventures, and weekend outings. Practical, stylish, Kids Mobi nama dia. and efficient. Tak tahu boleh register atas jalan ke tak, ataupun dia pakai untuk pakai kat area rumah. Okay, very nice konsep. Kalau tengok dia punya control dia dekat tengah-tengah tu, memang futuristic lah. Memang cute gila, depan ada mata lah kelip-kelip. And right at this zone, you will see the tu dia punya control knob dia tengah tu. 2026 GR Corolla. Very nice. Making Okey, kat sini satu lagi, ada satu konsep lagi. Dia panggil IMV, tapi saya tak nampak macam konsep lah. Saya nampak dia macam bukan konsep punya kereta. So kat sini dia is a EV punya kereta. Ada enjin. Tempat duduk dia pun simple je. Mungkin kereta ni untuk industrial lah, untuk pakai kat ladang ke. Sebab kalau tengok setup tayar dia macam tayar off-road. Nampak? Mesti ada crash bar kat tepi kan. Depan ni sangat simple. Dia panggil IMV, tapi kat sini ada tulis origin. Tak tahu kenapa dia tampal. Very nice. Tak pasti ni konsep ataupun memang proper car lah. Tak sure. Kita masuk ke hall seterusnya. Dekat sini ada booth MG. Okey, ada Proton, ada Nissan. So Nissan baru lepas launch dia punya X-Trail yang latest. Dan X-Trail yang baru ni dia pakai konsep e-power lah. Di mana e-power ni dia run on electric, tapi dia tak perlu charge sebab dia ada enjin. So sekarang ni dah ada beberapa model lah. Dia ada Kicks, ada X-Trail, Kick kat sana, ada X-Trail kat sini. Dengan Serena baru pun pakai e-power kak. So e-power ni sebenarnya bukan benda baru. Dekat Japan dah lama dah. Dan dekat Singapore pun, even C27 pun dah pakai e-power. Tapi tahun ni baru dia bawa masuk. Serena e-power ni saya dengar harga dia daripada 1.5 lebih. Beza lah dengan harga Serena yang lama. Jom kita tengok. Saya pakai C27 yang paling basic punya. Oh, okey. Nissan punya ni, apa dia punya dashboard macam Sakura lebih kurang. Macam Sakura. Nice. Kita tengok cutting seat dia lebih kurang macam Serena lama. Kontrol tepi ni pun nampak dia dah improve lah. Okay, ini sama. Ini pun sama. Masih lagi dia maintainkan dia punya knob ni macam ni. Ini untuk ke tepi, ke dalam, ke luar. Yang ni mungkin high spec kot, sebab dia dah ada monitor, dia ada leather seat putih pula tu. Ini kalau ada anak-anak kecil memang letih lah. So tray dia pun dah lain sikit design dia. Tak macam yang lama tu. Tray dia lebih kurang lebih simple sikit lah. Dari segi material lebih kurang sama je. Dia cuma refine balik je, ataupun masih lagi hard plastik. Tapi dashboard dia lah, dashboard dia macam Nissan Sakura. Dia punya body pun lebih kurang macam C27. Cuma dia kemaskan lagi, dia lebih square daripada model lama. Jom kita tengok X-Trail yang baru launch. Lawa colour dia. Very nice colour. Cantik colour dia.
Okay, so sekarang semua dah ada center screen, simple. Gear knob pun macam Sakura juga. Macam Sakura. Tapi dia ada pilihan untuk driving mode. Ada nampak jalan raya, macam simbol hill descent pun ada juga. Ada untuk snow. Tak sure dia standard ke semua. Oh, dia atas ada panel roof lah. Oh, dia betul-betul nak lawan dengan lain ni. Sekarang brand-brand China pun dah banyak. Dipanggil e-Power e-Force. Nice. So second generation e-Power. Nampak Tapi kali dia lawa. Kita tengok kali dia. So ada electric seat. Ni pun tadi lebih kurang macam Serena juga tadi. Ada memory seat. Menarik. Belakang dia masih ada hum tapi sangat kecil lah. Semua saya surprise lah dia ada panel roof lah. Menarik lah. Belakang ada seat heater. Okey. Perlu ke seat heater? Jom kita tanya dengan dia orang, adakah kereta ni yang dijual kat Malaysia ke ataupun just for display je? Tanya, untuk yang ni, is this the same spec yang you jual kat Malaysia ataupun tidak? This is spec lah. Oh, I see. Okay. Alright. Thanks. So, kalau ikut katanya, inilah spek yang dijual kat Malaysia. Interesting. So, meter dia pun fully digital. Semua digital lah. Menarik. Ada Pro Pilot Kau ambil Pro Pilot. Okay, ni Nissan Kicks. Okay, kalau untuk info korang, Kicks ni bukan yang latest model tau. Bukan yang latest model. Dia ada lagi satu facelift yang lebih cantik. Ni bukan model baru lah. Alright. Okay, kalau nak tahu macam mana rupa dalam e-Power ni, ni dah dia. So, dia still ada engine. So, engine ni yang akan generate power untuk charge bateri. So, dia ada generator lah. Engine ni jadi generator. So, inverter untuk elektrik. So, kereta ni memang run on electric power sahaja Nampak ni. So, bateri kat tengah. Bateri masih kat tengah. Dan dia ada tangki minyak kat belakang. So, dia jalan on elektrik, tak perlu charge. Dia macam range extender pun dia juga kan. So sekarang kat Malaysia dah ada 3 model yang pakai benda yang sama. Daripada Excel baru, Serena dan juga Nissan Kicks. So kalau kata korang nak pakai kereta macam EV tapi tak payah charge, kau boleh pakailah kereta Nissan ni. Ni mungkin boleh jadi pilihan korang lah. Smart juga Excel baru ni. Okey, sekarang kita ada dekat booth MG. MG ni dulu brand British tapi dah dibeli oleh China company. So yang dah launch kat sini 2 tahun lepas kot, Cyberster ni. Cyberster ni sebenarnya kan, saya ada mixed feeling dengan dia. Saya suka design dia, tapi saya tak suka belakang dia. Somehow saya tak minat belakang dia. Nampak macam, kalau ikutkan dia kata ni kan lampu ni yang macam arrow ni, kalau ikutkan dia kata dia macam Union Jack lah. Tapi saya tak nampak any resemblance on Union Jack punya design. Kalau macam Mini tu ya. Kalau macam Mini tu memang nampak lah bentuk Union Jack kat lampu belakang Mini tu kan. Tapi yang ni nampak macam arrow. Bila dia bagi sini macam arrow. Nampak macam kelakar lah. Kalau tanya saya lah. Pendapat korang saya tak tahu lah. Okay. And then sebenarnya kereta ni tinggi. Dia punya door dia tinggi. Tapi dia hitamkan bahagian ni supaya nampak macam dia rendah. Kan. Buka pintu dia pakai button je. Ni interior dia. Interior dia cantik. Kalau tanya interior dia cantik lah untuk saya. Dia punya dashboard, dia curve sikit menghadap ke driver. So saya driver focus punya dashboard. Cabriolet memang bergaya lah. Tapi saya ada mixed feeling dengan model ni. Punya dah dia nak menampakkan MG ni model British kan. British Dynamic katanya. So ini MG S5 EV.
Saya tak tahu ini just for show saja kot. Sebab colour dia dah matte kan. Dia wrap je ni. Nampak kesan wrap. Dan dia dah pakai rim Engkai. Engkai ke apa ni tak tahu. EV. So kat belakang tu pun satu lagi MG HS Hybrid, MG ZS, semua crossover. Semua kereta crossover. Nampak lambang British tu. Dia nak beritahu kereta ni asal daripada sana lah. Tapi company dah dibeli oleh China. Asyik China, bukan kereta je, motor pun sama. So kat sini saya tak ada rasa apa yang menarik. Jom kita jalan lagi. Okey, kita sampai dekat kereta kebanggaan negara, Proton. Pun dah hampir sepenuhnya di own by China, Geely, for past few years lah. Kat sini dia display whatever engine yang baru. Future Motion, this is hybrid engine lah. Boleh naik ke? So ni adalah enjin baru. Hybrid kan? Ya. So akan dipakai dekat future model Proton lah. Enjin 1.5 Okay, so enjin 1.5 turbo. Tak ada turbo? Okay, tak ada turbo. And then tepi ni dia punya hybrid unit lah. Dia punya rocker cover pun plastik je. Tapi sekarang semua macam ni Sebab tu lah kan, enjin baru ni kalau kau pasang semua pakai cover kan. Menarik. Right, masih. So yang the rest normal. Proton Saga yang sangat popular, yang memang kata menunggu lama juga dengar Ini yang full spec lah. Dia ada belakang ni ada running LED. Oh, kali ni pun lawa. Jom kita tengok dalam dia. So sekarang dashboard semua nak macam ni lah. Macam Mercedes kan. Build quality better lah. Tapi still plastik keras semua ada. Tapi better lah, far more better lah daripada Chevy aku dulu. Ada ADAS, airbag ada 6. Dekat pillar ada airbag. Dekat dashboard, dekat sini tepi tak ada. Side airbag tak ada. Tapi dekat pillar ada. Legroom dia menarik lah. Tu Saga. Tapi beza lebih lapang kat dalam. Dia dah pakai keyless entry Menarik Cuma depan ni ada orang minat, ada orang tak minat. Also not forgetting, ladies and gentlemen, we have not forgotten Masing-masing punya selera lah. and our Proton X50. Yes, we have free Facelift. ice cream, free drinks. And of course, we've got gifts as well. All you need to do is to follow, like, and share our social media and our redemption counter. Colour pun lawa juga. More than happy to toss you those free drinks. So dalam dia ada two tone. Dia bukan merah macam brown. So ada texture sikit sini. Actually, quite big. Oh, duduk belakang ni macam lapang ah. Opportunity, ladies and gentlemen, to enjoy your visit here. Dia tinggi daripada lantai So tak adalah kaki korang macam kena 20% discounts. kita masuk dalam. Ya, membantu diskaun dari kepada anda pemohon jika anda beli So kaki tas. Ya. Kaki selesa lah. Tapi jika katakan ada 3, Kaki korang tak tergantung lah. So ni dash dia. Dash dia jauh lebih kemas lah daripada X50 yang mula-mula tu. Dan ada pano. Okay kak? Sekarang ni pano ni dah jadi macam benda-benda yang biasa lah. Ada pro and con dia. So dia ada mechanical nak buka tutup, ada cermin. So kalau cermin dia pecah pun kau nak kena fikir juga. Tapi itulah, benda lawa kan. Oh, ini Proton S70 yang dikenali sebagai Conti Killer katanya. Engine 1.5 turbo 4 cylinder. Memang menarik lah. Dalam dia memang nampak macam European lah, tak nafi lah.
Soft touch soft touch. Tepi ni tak, tapi depan ni soft touch lah. Menarik. Untuk orang yang nak sedan besar sikit daripada Vios ataupun City, tapi dia macam kecil sikit daripada Civic. Ni dia lah. Dan harga dia sangat reasonable lah. Tak silap saya dia bermula dengan 70,000 lebih. Enjin yang baru ni 1.5 turbo 4 silinder yang katanya boleh produce 180 horsepower. Itu dia kata konti killer tu. Menarik. Proton ni sebenarnya dia punya boot dia panjang tau. Saya ingatkan sampai sini tadi, rupanya dia panjang. So daripada ujung tadi kita tengok enjin tu sampai ke sana, semua dia. So sini ada model-model yang biasa tengoklah S70. Dia keluar Sport Edition pula. Dia buatlah ada lining merah kat bawah, rim dia blackout. Boleh kata dia blackout lah, kebanyakan benda dia blackout kan. Dalam interior dia tu dekat seat tu adalah jahit-jahit Sport Edition. Tu. Tapi dashboard dia, kau tanya saya, dah nampak aging Design dia dah nampak macam lawa lagi X50 facelift tadi. Dia masih lagi maintain design lama, cuma dia tukar skrin tengah. Ni dah digital. Tapi saya prefer design X50 punya dalam. Interior lagi lawa. Well, as you can see, ladies and gentlemen, I'm standing in front of the X50 SE. And this is our latest modified. Sebelah dengan Proton tadi, sana Proton yang petrol lah. This side, dia adalah untuk IMAS punya brand. So, ini IMAS 7 yang sangat laku keras kat Malaysia. Dia rap lah, terima kasih katanya. Number 1 EV brand in Malaysia. So dekat belakang ada IMAS 7 PHEV, right? So kat sini Proton display semua barang-barang IMAS je lah. Kalau tanya dari segi design, saya suka lagi IMAS PHEV ni daripada IMAS 7 yang EV tu. Design dia nampak lagi clean dan depan dia ada benda lah. Kalau kau tengok IMAS 7, depan dia memang kosong gila kan. Interior wise, tengok dalam dia Proton tapi jili lah kan. Sound system dia soft touch. Ni dah hard plastic, soft touch kat depan. Ni pun soft touch. Seat pun cantik. Mas dia knob dekat sini. Ada satu small display, ada TPMS. Tengah tu display yang besar. So IMAS PHEV ni dia ada enjin 1.5. Dia lebih macam konsep Nissan Kick lah. Tapi Kick tu dia Serena ke X-Trail ke. Tapi X-Trail tu dia memang run on electric. Dia tak jalan pakai enjin. Segi design, IMAS PHEV ni lawa compare dengan IMAS 7 biasa. Belakang ni dia display teknologi bateri, dia punya dia panggil platform dia cell to body. Lepas tu kat sini ni dia punya chassis dia. Boleh tengoklah teknologi yang Proton pakai sekarang. Tak tahu apa 11-in-1 electric drive system ni. Nanti korang baca lah sendiri nanti. So sini bateri dipanggil short blade bateri yang tak boleh meletup semua tu lah kan. Ni enjin dia. Yang tadi kita tengok kat depan tu, ni enjin lah. Dan ini hybrid system dia. Okay. So Proton pun dah banyak barang-barang EV dia ada dia punya charger sendiri. Mungkin kalau kau beli, kau dapat lah kot portable charger ni. Dapat lah wall box ni. So kat belakang ni semua Proton IMAS punya display. Sana ada punya launch IMAS 7 biasa. Jom kita jalan ke depan lagi. Ni chassis dia, Global Modular Architecture, GMA platform. So macam ni lah rupa dalam ni. So kat depan ni all the IMAS PHEV juga. So kita tengok kat dalam ni dia ada petrol engine. So kalau kau nampak ada kabel-kabel oren tu hybrid lah. Sebelah sini dia punya inverter dan sebagainya. Tapi seriously, saya jauh lagi prefer IMAS 7 PHEV punya rupa daripada IMAS 7 yang elektrik ni. Nampak too plain lah kan, kalau compare dengan tu kan. Itu lagi handsome.
Dan yang kat tepi ni adalah IMAZ 5, kereta EV yang paling murah, starting from 50 plus, yang memang kau akan nampak banyak kat jalan raya lah. Memang dah banyak kat jalan raya pun, 50 lebih sampai 70 lebih. So dalam ni luas, tapi kereta ni besar sebenarnya. Kereta ni tak kecil. Kalau parking sebelah Sakura saya, memang sangat lebar. Boot pun besar. Sekarang ni kereta-kereta sekarang semua banyak buat macam ni. Tapi yang best, dia pakai door handle yang macam ni. Saya cukup tak suka jenis flush door tu. Yang ni saya suka. Kalau rosak pun mudah nak repair. IMAZ ni tak tahu apa. Okay, kita tengok, kita baca sikit apa dia punya konsep dia. Bright, bold and impossible to ignore. The fuzzy red IMAZ is here to spark curiosity and get your mind excited about the future of mobility. Step into Kuasa IMAZ Zone and discover how electric vehicles are shaping tomorrow. Okay, ini depan ni kapet tau. Sekapet. Dekat rim ni pun ada kapet. Comel gila lah. Dia sajalah. Dia kata dia nak create curiosity. Dia nak buat orang pelik. Apa benda ni? Datang apa ni? Habis dia wrap dengan kapet. Kalau kau nak buat benda macam ni pun boleh, bagi kat saya buat. Saya beli je kapet murah, saya tampal kereta korang. Menarik. Depan dengan booth Proton ni ada Kia punya booth. So yang saya nampak kat sini dua-dua ni EV, EV4. Kia ni kan design dia kadang-kadang menarik tau, kadang-kadang pelik. Macam ni kalau kau tengok proportion kereta ni, dari depan macam okey, macam menarik. Tiba-tiba sampai kat buntut dia kan dah macam pelik. Dia nak macam fastback, tapi dia tak macam fastback. Dia macam, dia tak terus ke bawah, dia ada slant. Dia tak slanted ke bawah, dia macam tegak sikit. Perasan tak? Kita tengok dari belah sana. Depan smart, depan ni memang lawa, garang. So sekarang ni DRL dia panjang ke bawah. Ini LED dia, tengok banyak LED dia. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ketul man LED dia. Menarik lah. Rim 20 ke apa ni? Rim dia bagi saiz 19 inci. So tayar ni tayar efficiency punya tayar untuk EV. Kalau botak keras juga ke dia. Kita tengok dari depan dia handsome tau. Handsome. Sampai belakang dia jadi macam pelik sikit. Macam Peugeot baru tu pun ada juga. Dia nak kata coupe pun tidak, nak kata wagon pun tak, nak kata sedan pun tak. Dia combine design dia. Belakang dia saya kurang minat. Betul ada sini lah. Ini mata saya bukan mata korang. So mata saya nampak dia macam tak berapa nak menarik lah belakang ni. Tapi dalam dia, ya Allah, lawanya. Smart. Semua soft touch. Ada ambient light. Sini ada seat heating. Ada memori. Kemas lah. Seat dia pun lawa. Saya suka seat macam ni. Meter semua sekarang standard panjang je macam tu. Ni EV, so dia ada range lagi 425 km lah. Pun ada sunroof. Nice lah dalam dia. Kita tengok dekat belakang. Belakang dia confirm selesa. Sebab tengok dia punya ni menegak ke atas kan. So kaki kau tak kata gantung kat bawah. Belakang flat, tak ada hum. Tengok dari depan. Smart dalam dia. Handsome lah. Saya rasa yang sebelah ni lagi menarik. EV5 ni, ini lebih menarik saya rasa. Ini proportion dia nampak macam tak nampak pelik lah. Kalau tanya saya, proportion ni lebih handsome daripada yang tu, EV4. EV4 ni dia buat macam style, taklah nak kata wagon pun tidak,
sedan pun tidak. Tengok sekali lagi, saya tak puas hati. Tengok belakang dia somehow pelik. Tapi EV5 ni handsome, dia ada proportion yang cantik. Garang. Tengok tayar dia, ni pun 19 inci juga. Kereta-kereta sekarang ni tayar tak ada yang kecil-kecil especially EV ni Belakang dia macam Volvo pun ada, kan? Tapi cantik, very nice. Ni proportion dia tak nampak pelik lah. Dia nampak macam proper SUV, nampak. Dia punya roof dia ke belakang, shoulder line dia cantik. Tepi ni macam ada dia kembang sikit dekat depan dan belakang, nampak ni. Belah sini kan. Lepas tu dia habis ke sini, dia sambung kat depan pula. Cantik. Saya suka proportion dia compare dengan ini. Okay, ini pun recently launch. Ini katanya pengganti Cerato. Cerato Kia panggil Kia K4 lah. So sekarang ni Kia punya muka depan semua macam ni. Dia punya DRL menegak, memanjang sikit. Lepas tu dia punya LED untuk headlamp dia menegak macam tu. Ini ada 2, 4, 6 LED. Atas tu saya tak sure, atas tu signal ke apa. Tapi ini pun saya tak tahu lah. Dia lebih macam Kia E4 tadi. Perasan tak? Cuma ni nampak lebih kemas sikit lah. Tapi belakang dia macam pelik kan. Tak tahu lah mata korang. Kalau tanya saya, dia depan cantik. Dia dah macam jadi macam kereta-kereta fastback lah. Macam Civic kan, dia nak buat kati-kati macam ni. Dia nampak tak belakang dia tu, dia macam okey, kalau tengok depan cantik, sampai belakang tu je terhenti dekat dia punya C pillar tu. Tiba-tiba dia terhenti kat situ. Okey. Quite interesting design dia, Kia K4 So ini adalah mungkin dia punya C segment lah kot. Ni GT line. Dari sini okey, dari sini saya okey. Nampak? Sini okey. Tepi ni tak tahu nampak. Tak tahu kalau korang boleh nampak ke tak. Dia nampak macam pelik sikit lah. Either way, semuanya mata masing-masing lah. Wah, Carnival Carnival ni bukan EV. Carnival is a diesel. Tak silap saya dia 2.2 turbo diesel. Boleh masuk full set Golf, ada 4. Maruman tu, tak tahu Maruman original ke tak Kia ni memang besar amat. Dan seat dia korang boleh buat facing lah. So yang ni adalah berapa seater ni? 6 8 seat boleh facing. Dalam saya suka Kia punya dalam, kemas. Dia punya quality menarik, soft touch, semua soft touch. Saya suka dalam ni. Tapi semua dalam ni sama lah. Proton pun macam ni lah. So orang yang nak family car, kalau korang malah nak pakai Alphard, malah pakai Velfire, korang boleh pakai ni Tapi dia punya lantai tinggi. Tengok ni lantai dia. Kena pakai side step lah. Kalau orang tua-tua susah nak naik. Tinggi, sangat tinggi. Tapi design memang handsome Carnival ni. Carnival ni handsome. So ini compact SUV dia, Sportage. Sportage ni pun design dia pun mix lah untuk saya. So kalau untuk size macam ni, korang ada banyak pilihan sebenarnya. Ni size HRV ke? Dia macam besar meter dia. Tak, kalau tanya saya meter dia macam kelakar. Mungkin spek Malaysia kot. Dia macam tak align kan. Berpisah-berpisah pula. Okey, jom kita pergi tengok tempat lain. Kalau kau datang booth Kia ni, kau jangan terlepas tau, ada satu surprise. Tadi kita datang dari sana kan, kita tengok E4, kita tengok E5, lepas tu ada K4 tadi. Kau jangan terlepas satu benda yang special lah. Ni dia belakang ni, Kia PV5. It's a van, tapi saya suka. Saya dah tengok dah kereta ni dalam YouTube. Depan mata memang smart lah. Besar tau. Dia, korang boleh bayangkan dia macam microbus, macam Volkswagen tu kan. Tapi it's a Kia. Smart lah PV5 ni. Tak tahu dia jual kat Malaysia ke tak.
back, it's still there. I think this is Bang, dia dijual kat Malaysia ke tak PV5 ni? Belum lagi. Akan ke tak? Mungkin akan jual. Okey, Yang EV5 dengan EV4 sekali lah. okey. Oh, okey. I see. So, EV5 tadi, EV4, PV5 ni pun masih lagi preview saja. Dia tak confirm lagi jual kat Malaysia ke tak, tapi katanya mungkin. Mungkin. Serius banget. Patutlah. Tapi dah right hand drive ni. Sebab kebiasaannya kalau kereta-kereta Kia ni, kereta-kereta Kia ni kebanyakannya left hand drive tau. Sebab dekat Korea pakai left hand drive. Tebalnya dia punya dua kad dia, tengok. Nampak ni? Macam Volvo lama-lama tau. KDEV lah, handsome lah pula. Ini kalau buat camper band ni. Belakang dia 5 seater. Belakang flat. So meaning bawah ni ada bateri lah. Bawah ni tak tahu apa, ada aircon ke apa. Okey. Jom kita duduk. Wah. So saya suka dia punya dashboard dia, simple and clean. Dia punya steering pun lawa. Ni dia punya gear knob kat bawah ni, besar ya amat. Besarnya gear knob dia. Wah, besar gila. Electronic parking brake. Skrin tengah dia cantik, simple, dia tak banyak-banyak benda. And then ada satu small screen kat depan ni, beritahu information kereta lah. Ada dia punya range. Ni dia charge pakai AC tengok. 18 jam pergi baru siap. Tak tahu berapa besar range bateri kereta ni. Sekampung yang masuk 1.3 kW sahaja. Ada armrest. Cantik lah. Tapi dia punya door pillar ni, door cut ni betul-betul tebal lah. Tebal. Menarik. Very nice lah. Ni pun ada kompartmen lagi bawah ni. Macam boleh buka, tak buka. Ni ada wireless charger. Ada USB port. Power door boleh off. Ada auto hold. Ada park assist. Ada buka power boot. Ni switch untuk power door. Very nice lah kereta ni. Kalau masuk boleh consider ni. Tapi kalau 7 seater, menarik. Saya rasa dia punya lantai dia rendah sikit daripada Carnival. So belakang dia straight 5 seater lah. Ada Isofix. Bawah ni ada apa? Bawah dia kosong. Lantai dia macam ni Menarik. Memang handsome lah. So dia power door tekan. Handsome lah. Belakang dia square. So belakang dia ada power boot. Tengok abang tu buka. So it's a strict. Dia berapa seater sebenarnya ni? Okay. Ni kompartmen. Ni tak tahu apa. Kompartmen juga. So dia 5 seater lah. Ada tonneau cover. Tapi dia macam kita boleh, tepi ni kita boleh customkan benda, letak-letak barang. Nampak ni? Macam ada tempat hook tepi-tepi ni, kiri kanan. Mungkin dia ada dia punya aksesori lah kot. Menarik lah Kia ni. Kia pun dah pandai buat kereta yang handsome macam ni kan. Dengan Proton Emas dan Proton adalah jenama kebanggaan rakyat Malaysia juga. Geng-geng H, Honda punya booth dan the star of the show memang ni lah, Honda Prelude. Ini yang first, second, third, fourth generation tak silap saya ke 5 generation Prelude baru. Harga dia 200 lebih dan launch officially kat Malaysia. Okay. So kalau korang berminat nak kereta coupe baru daripada Honda, so korang ada Honda Prelude lah. Okay, sebenarnya Honda Prelude ni bila keluar mula-mula kan, saya tak berapa minat lah. Saya rasa nampak macam biasa-biasa, tapi bila tengok depan mata, sebenarnya dia cantik tau. Rasa macam just nice je design dia. Dia punya lebar dia, proportion daripada sini, dari depan tu ada shoulder neck ke atas. Belakang ni dia ada flare kembang sikit. Rim dia 19. Bila tengok tu lawa lah. Nampak menarik punya Honda ni. Okey, dengan harga dia tak silap saya lebih kurang dalam 270,000. Apa lagi kau boleh dapat dengan model Honda Prelude ni? Cuba beritahu. Cuba kau komen sikit.
dengan harga RM270,000 untuk sebuah coupe, kita kira lah recon ke, baru ke, second ke, apa lagi kau boleh dapat dengan harga Prelude ni. Okey, Prelude ni datang dengan enjin hybrid yeah. First hybrid sport coupe. Jom kita tekan tengok. Okey, dia punya enjin dia datang kaliper dia Brembo, by Brembo. Okey, ada S Plus. Hai. Interior dia ada Honda Sensing. So enjin dia adalah 2.0 tapi hybrid. Dia produce lebih kurang 143 horsepower. Sorry, PS. Torque dia boleh pergi combine 300 kot ni. Tapi pakai CVT lah. Okay, kau tanya saya, mula-mula saya tak nampak kereta ni macam menarik bila tengok gambar. Tapi bila tengok balik betul-betul, it's basically kereta menarik. Tapi itulah, dia pakai flash door. Baru cakap tadi. Nampak? Saya memang tak gemar macam ni. Asal kau tak buat je macam Imas tu. So dalam dia pakai kali syerah. Betul kat bahagian belakang dia duduk tak? So belakang ni budak-budak boleh lah. Ataupun kau nak bawa member-member kau jalan dekat-dekat, okey lah. Lebih kurang macam GTA 86 lah belakang dia. Ni mungkin selesa sikit daripada GTA 86 lah kot. Tapi still legroom dia tak ada lah belakang ni. Jalan dekat-dekat boleh, jauh-jauh minta maaf. And then orang belakang ni, dia kalau duduk kemungkinan kepala dia akan panas. Sebab cermin dia kalau perasan tu, dia direct kat kepala, nampak? Orang belakang duduk, kejap-kejap boleh. Which is Malaysia's most affordable EV, which price starts from 56,000. Jom kita tengok kat bahagian driver dia. Yes, get right on this. Luxurious space, you must try to get into the car. Okay, tu ada satu color, macam color pearl white pun lawa. Tapi saya prefer color hitam je. Of your comfort and convenience. Jom kita tengok. With advanced features and advanced features that will amaze you with 14.6 inch. Kita pilih dia soft touch. Power dalam dia. tailgates. That is the power of Proton. Full digital meter. Ada satu center screen. Kalau tengok sekali imbas lah, dia punya dashboard dia ni lebih kurang macam Honda Civic FL1 ataupun lebih kurang macam Civic kat kita FE lah. Pakai Bose sound system. Dia nampak tepi ni ada Bose. Digital screen, ada Honda Sensing. So bila ada Honda Sensing, dia ada adaptive cruise control, dia ada pre-crash, dia ada lane assist dan sebagainya. Dia punya gear dia semua pakai button PRND. And then dia ada Sport Plus button ni. Ada drive mode, parking brake, electronics. Suka lah design dalam dia, kemas. Very neat, kemas. Simple, kemas. Okay. Dia punya brake dengan dia punya accelerator dia pakai aluminium. Nice touch lah. Ni semua soft touch. Ada pedal shifter, tapi kau kena ingat ni CVT Pedal shifter dia aluminium tau. Menarik. Ada juga wireless charger. Tapi saya tak suka ni flash door ni. Tapi by the way, it's a nice car lah. Rim 19. Dia bagi tayar Continental. Tengok korang tengok tutorial angle dia. Tengok. Smart kan? Ada colour merah. Okay, ni tadi colour macam pearl white. Ni nampak macam biasa-biasa. Kalau tanya saya lagi prefer hitam daripada yang putih ni. Tapi merah ni garang mat. Merah ni sangat handsome. Colour dia macam Milano Red Macam Milano Red. Very nice colour. Okay, dia dah ubah perception saya dekat Honda Prelude ni. Yang sebelum ni saya tak rasa saya minat sangat. Tapi bila tengok in the flash depan mata, sebenarnya kereta ni handsome. Brembo
Kita tengok bahagian belakang dia. Biasa the best antara tiga-tiga colour ni, antara merah, putih dengan hitam tu, rasa merah ni is the best colour. Oh, semak oh. Semak oh. Cuma colour merah ni dia punya shoulder line tu kurang nampak sikit. Kalau hitam tadi lagi nampak. Lawa merah dia. Memang lawa. So, korang boleh consider lah. Siapa nak sport coupe, harga below 300,000. Ini saya rasa harga lebih kurang 270 lebih, 280 tu. Korang boleh consider lah. Boleh consider. It's a brand new car. So, korang ada after sale service yang guaranteed lah. As long as korang service kat Honda. Kan? Ada quality yang quality kereta baru lah, bukan kereta recon. Tapi kalau kau ada apa ni, kau nak performance, kau nak dia drift tak ada lah, sebab kereta ni front wheel drive tak silap saya. Kalau kau ada bajet bawah 300,000, kau boleh consider benda ni. Alright. Tengok yang lain. CR-V biasa, tak payah buang masa kat situ. Sana pun HRV pun biasa, tak ada apa. Sini ada Honda City hatchback. Ni kereta yang rempit suka. Dia lower, lepas tu dia pasang exhaust, lepas tu dia perah minyak tu macam tak ada ujung. Bunyi dia. Jangan marah geng-geng Honda, saja sonok-sonok je. Kat sini dia ada tunjuk pasal hybrid dan sebagainya. Ni saya dah tengok semualah. Ni Honda City yang biasa kita tengok. Right. Ni Honda Civic FE. Cuba tengok dia punya interior dia. Lebih kurang kan dengan Prelude tadi kan. Cuma Prelude tu dia nampak sporty sikit lah. Dia buat nampak macam lebih sporty daripada ni, tapi lebih kurang sama je. Digital meter, satu center screen. Steering pun lebih kurang sama. Cuma ni pakai gear knob. Ni apa? RS. Tengah-tengah dia macam Alcantara sikit. Okay. Again, saya suka tengok pula Prelude ni. Saya tak sangka saya suka tengok Prelude ni depan mata. Menarik. Dengan booth Honda ni ada satu lagi H juga, tapi dia bukan Honda, dia Hyundai. Ada orang kata Hyundai. Ikut korang lah. Ni satu lagi kereta yang saya suka tengok bahagian depan dia, tapi belakang ni saya tak minat. Santa Fe ni, saya tak tahu kenapa belakang dia kena design macam ni. Saya suka kereta ni, tapi bila tengok belakang dia, apa pasal belakang dia macam gitu Tapi yalah, ada orang, tapi dia macam motor American punya style lah. Sebab Hyundai ni dekat Amerika dia sangat popular tau. Kita je pandang dia enteng. Kita Honda, Toyota kat sana, dia orang sangat appreciate on Hyundai ni. So dalam dia semua pakai long screen panjang. Saya ada macam ada mic, ada speaker. Tengok dia punya dia punya apa? Macam Kia lebih kurang. Bukan main besar lagi dia punya knob ni, knob gear ni. Oh. Minta ada sunroof lah. Tengah ada wireless charger. Ni tengah ada. Menarik. Kita ada cafe juga. Ini antara model yang popular lah kat Malaysia, Staria yang menggantikan Starrec. Harga from 1,600. Mungkin untuk yang banyak seat ni kot. Dia datang dengan ada yang 11 seater, ada yang datang dengan 7 seater. So dia ada banyak lah. So dalam dia memang lapang. Baik kau sebagai driver ke ataupun kau sebagai passenger ke, memang lapang kita ni. Saya rasa ni yang 11 seater. So tak silap saya 11 seater ni dia lagi murah berbanding dengan yang 8 to 7 seater. Dia ada 3 row lah, 1, 2, 3. Again dia macam carnival juga. Lantai dia tinggi tau, tinggi daripada tanah. So ini macam 11 seater. Tapi still dia punya belakang tempat duduk dia, kau boleh tarik sampai ke belakang. Tengok dia punya track ni sampai ke belakang. So kalau nak
lapang lagi leg room boleh tarik ke belakang lah. Tapi tempat barang tak adalah pula. So kalau kau step macam ni, letak barang kat belakang. Okay. Tengok ni lampu. Center face, the Saria, because already Sebenarnya, and the direct saya datang dekat sini, We also have the saya nak tengok model N ni. where you can purchase all our motorsport Ioniq items, merchandises, our Hyundai 6N. Cup, Hyundai Journey, and merch. Hybrid perfecting Dengan by Hyundai Ioniq Care. 5N. And of course right now we have lots So of kita tengok ni, promotion going ini on. colour, So don't be shy, come on ni over dia punya here. colour Our apa ni? SAs, if you want to arrange Official a test colour drive, dia. can do so as well. Memang sangat cantik For those dia of you who join our test drive, you're walking away with And- an official Hyundai and ni Cup jersey performance and division a 100 of ringgit Hyundai. voucher. So Dia come macam over Type here R lah. and check us out and have Ah. wonderful fun at Okay, Plains kalau kau tengok Hyundai 2026. 6N ni sangat beza dengan Hyundai 6 biasa yang agak odok. Tapi Hyundai 6N ni sangat lain. Memang agak lain. Tengok walaupun kita performance tapi dekat dalam dia lapang Legroom dia, seat dia. Oh nice, very nice. Wah. Okey, memandangkan dia pakai digital mirror. Tengok dia pakai digital side mirror. Dia pakai kamera tau. So, dekat tepi ni dia ada dia punya kamera. Dia punya display. Nampak ni? Ni. Ini display untuk side mirror. Di dalam dia simple kemas. And then dia ada bucket seat. And then dia illuminated and ni. And ni illuminated tau. Sangat lawa. Wah. Smart Saya tak tahu berapa harga kereta ni officially. Belakang ada wing. Ada wing. Jom kita duduk dalam. Macam saya cakap tadi no showgirl lah, no showgirl. And performance. Oh, bucket seat. Ui. So, bila tengok kat dalam ni, ni saya cakap tadi. Dia punya side mirror dia pakai kamera. So, dia akan display kat sini lah. So, bila korang tutup pintu, sekejap saya tutup pintu. Oh. Okay, saya tutup pintu. So nanti dia akan buka lah. Dia akan flip keluar. So instead kau tengok kat tepi ni, kau akan tengok kat sini. Benda ni take time lah. Ambil masa untuk kau biasakan lah. Dan kalau kata kereta ni kena libas dengan motor, side mirror ni kena libas dengan motor, tak tahu berapa ribu lah nak replace benda ni kan. Okay, dia punya sound system datang dengan Bose. Meter dia boleh nampak simple. Tapi design steering dia lawa. Memang smart design steering dia. Dia tulis sini ada drive mode, ada NGB. Ada pedal shift. Macam dia ada gear. Ada N button untuk performance. Tengah ada wireless charger, still practical, ada cup holder kan, ada tempat barang. Wireless charger pun ada lagi kat sini. 100 watt punya apa nama ni? USB-C. Okay. And then dia semua pakai button ni, senang lah kau nak tekan. Oh, smart lah dalam ni. So ni dia guna color official N. Menarik. Seat dia selesa tau. Seat dia ni selesa. Selesa seat dia. Tapi kalau yang badan lagi besar mungkin dia sempit sikit lah. Still dia pakai flash door juga. Hey, kereta dah handsome lah. Ioniq 5N. Dia basically the same car. Performance juga daripada Hyundai. Macam 6N tapi ni 5N. Ioniq 5 ni dah lama dah masuk Malaysia, tapi ini N version yang performance. Ini kau boleh bawa masuk track. Walaupun di EV tapi ada performance punya performance tu masuk track. Still pakai ni juga, flash door. Oh, belakang ni kereta ni besar tau sebenarnya. Lawa. Ni ada panoramic roof. Oh, ni pun N-seat juga. Besar. Steering dia macam 6N juga, cuma tengah dia lain sikit.
Oh, practical. Ada cup holder, ada tempat barang, ada wireless charger, ada USB-C. Dan dia pakai physical button. Bagus. Ini macam digital mirror. DIM. Seat dia pun, dia punya end ni illuminated juga. Very nice touch lah. Seat dia saya suka. So, ni dia. Sebuah salam lah. Jom kita tengok bahagian depan ni. Memang lawa. Lawa, garang. Harga tak tahu apa lah. Depan yang dia ni ada satu lagi booth Brabus, di mana dia displaykan Brabus Smart 5 #5 ni memang handsome dan kereta ni sangat besar. Kalau kau tengok depan mata besar, yang tu dia dah buat aksesori sangat menarik. Yang ni Brabus edition lah kan. Dia ada pasang roof rack, tepi ni ada compartment. Ini Brabus edition. Dan kereta ni sangat besar dan saya sangat suka design dia. Oh, menarik dia premium lah. Tak ada frame. Cermin dia akustik cermin ada 2 layer ni. Cermin dia akustik, so dalam dia kabin senyap lah. Belakang boleh kata flat. Design dia bulat-bulat. Memang lawa. Dia punya sound system pakai Sennheiser nampak tu. Oh, padu. Ni ada compartment tepi. Okey. Yang menariknya, skrin ni bukan untuk korang je yang driver, tapi untuk passenger pun ada skrin. So korang boleh adjust kau punya aircon, ada menu kat sini. Nampak? Boleh tengok movie lagi. Dan saya rasa bila duduk sana, orang driver tak nampak tau. Jom kita try. Jom kita try tengok. Sorry. Okay, so dia tak ada frame lah. Okay, jom kita tengok. Betul tak? Adakah driver boleh nampak ataupun tak boleh nampak? Okay. Korang rasa driver boleh nampak ke tak boleh nampak? Okay, apa yang saya nampak kat sini driver boleh nampak. Tak tahulah bila dia berjalan dia hilang ke, dia akan tak nampak ke apa kan. Tapi kalau kat sini masa tak bergerak macam ni, masa dia tengah stand still, so kita ada 3 skrin. Satu macam ni dekat depan driver, yang satu lagi center screen untuk infotainment, information apa semua kat sini, nak setting-setting apa benda. Dan kat sini ada satu lagi screen untuk passenger. Ada Spotify, ada movie. Tak tahu boleh tengok ke tak. Tengah ada internet kot. So tak tahulah kalau dia jalan tu dia hilang ke tak kan. So tengah ni ada NFC, ada wireless charger. Smart lah H-Type 5 ni, tapi harga tak murah Depan ada HUD. Atas ni dia ada frameless punya, macam frameless punya rear view mirror. Dan atas ada panoramik Menarik. So sekarang ni EV premium ni dia ada banyak pilihan Ni speaker dia Sennheiser. Oi, gila lah. Sebelah ni Brabus biasa. Okay, sebelah dekat Smart, dia ada satu lagi, dia panggil Zeekr. Okay, dekat Zeekr ni kat Malaysia is a premium brand lah. Yeah. 7X ni antara model yang EV ni saya suka lah. Kalau premium, so kat sini ada harga dia untuk 7X. Starting daripada 184,000 untuk standard rear wheel drive, up to 233,000 untuk all wheel drive performance. Beza dia punya bateri dan sebagainya lah, performance. Tapi colour ni lawa, hijau ni, very nice colour. 7X ni antara yang model yang popular dekat Malaysia. Oh, tu dia punya blind pun elektrik. Tapi kelakar ada batang pula macam ni. Ada batang. Pintu pun boleh buka auto. Tengok. Berada tu buat demo. Belakang pun boleh juga buat auto. Memang dahsyat lah. And then dia tak ada frame.
tingkat daripada ada frame. It's a premium segment electric SUV yang sangat menarik. Harga start dari 180 lebih up to 233,000 untuk performance model dia panggil. Very nice colour, and then depan ni ada macam matrix design ni, dia boleh macam ada animation macam tu lah lebih kurang. And then kali hijau ni sangat lawa. Rim 20. So bersedialah kalau korang besok tayar botak nak ganti, memang sangat mahal lah tayar dia. Again, walaupun dia pakai flash door punya ni, tapi dia ada button untuk buka kat situ. Kan button dia buka, depan pun ada. Kita tengok dekat boot dia, sangat luas. Bawah dia cuma dia tempat simpan-simpan barang. So power boot dia sangat besar boot dia. And then ada tonneau cover kat atas. And then seat ni kau boleh tolak ke depan lah kalau letak barang. Okay, kat sini pun ada button untuk kau rendahkan kereta dan tinggikan kereta. Kalau nak letak barang kau mungkin boleh rendahkan dan tinggikan. Patutlah kereta ni sangat popular 7X. If you are an adventure junkie, motorsport junkie, and you want to know more, Kat sini ada 009 Zeekr. It's a premium MPV. Alah, kenapa dia tak polish lah? Aduh, tak lawa lah. Mata saya tak boleh tengok lah. Okay. It's a very premium SUV. MPV. Tengok kat dalam ni lantai dia best, tak tinggi sangat. Nampak? Senang nak masuk. So kita masuk dalam. Dia ada massage chair lah. Tengok atas dia. Tengok dia punya screen. Ada massage lah. Dia tengah massage saya sekarang ni. Lepas tu kat atas ni kau boleh tengok panoramic roof dia. Tepi ni ada button apa. Okay, ada control. So boleh control kau punya seat kat sini. Ada massage function semua boleh control kat sini. Ada ventilated kat sini boleh control. Dia slide tekan ni slide. Dan dekat tengah ni pun dia ada lagi tempat untuk cawan. Sebenarnya sekarang ni dia tengah massage kat belakang saya ni. So depan dia gila lah Zeekr ni. Screen besar, depan tu satu screen kecil, depan pada wireless charger. Very very premium. So sini kau boleh buka button untuk pintu dan tutup. Ada speaker lagi, tak tahu berapa speaker dalam kereta ni. Semua elektrik. Kereta ni pun agak popular dekat Malaysia. Sebab tak banyak premium SUV, premium MPV yang ada kat Malaysia ni. Kebanyakannya semua SUV. Saya ingat satu lagi Denza, tapi kalau Denza dengan ni jauh ni lagi premium lah. Dan tak silap saya, Zeekr 009 ni ada kembar dia. Volvo dia pakai platform yang sama, tapi Volvo buat design sendiri daripada 009 ni. Tak apa, tapi still dia punya compartment besar, belakang besar tau. Walaupun dah seat naik. Tengok So sangat menarik lah. Dengan Ioniq 5N ni, okay, kalau Ioniq 5N ni tanya saya, dia punya perubahan daripada segi keluaran dia tak signifikan lah macam 6N tu. Dia nampak dia lebih, bahagian depan ni green ni lain sikit. Dia ada elemen-elemen sporty, dengan ni ada jalur oren kan. Bumper bawah ni dia lebih ada banyak ruang design kat bawah ni. Dia tak nampak signifikan lah. Ini tepi ni ada flare, tepi tu nampak macam ada finishing macam tempat angin lalu kan. Betul, berlubang. Ni kalau Matt Watson dia dah cucuk-cucuk dengan kayu kat sini. Tapi perbezaan design dia tak signifikan macam Ioniq 6N tu. Memang menarik lah. Hyundai dia dah progress dia buat performance. Kalau kau tengok kat YouTube, Hyundai yang kereta di dalam track memang macam kereta racing tu. Memang menarik. Zeekr ni ada Dongfeng punya booth. Okay, Dongfeng ni showroom dia kau tak pasang kat mana kan. Yang saya nampak satulah dekat Cyberjaya tu, dekat office Perkemar tu. So dia ada beberapa model. Dia ada model Vigo,
sebenarnya kita cari apa nama model tu yang box tu. Ini Dongfeng 007. 07 ni macam baru lagi, macam premium sport sedan. Okay. And then dia buat konsep macam coupe lah. Macam Mercedes AMG GT kan. Di sini boleh nampak. So dalam dia macam luxury lah. Buka-buka seat di ke belakang. Atas ni pun soft touch, tepi soft touch. Cuma saya rasa skrin ni macam off sikit lah. Kalau dia buat skrin tengah ni bersambung, lagi cantik kot. Tapi cantik, memang cantik. Even dia punya finishing pun agak menarik. Tengah pun ada wireless charger. Nampak tu, depan skrin besar. Seat dia ada speaker. Kat headrest ni ada speaker. Premium lah. And then ni pun tak ada pillar. Tak ada pillar pula. Tak ada dia punya apa ni? Dia punya frame. Tapi tak macam Zeekr, tak macam Smart tadi. Ini cuma cermin biasa. Tadi dia siap ada double layer punya gelas lah. Akustik punya gelas. Ni menarik. Ni tempat buka pintu kot ni. Tapi still nampak lah chip-chip plastik macam ni kan. Plastik macam ni dia nampak macam murah sikit. Belakang flat sebab dia EV. Belakang ni tak ada aircon control, cuma ada USB port saja. Tapi nice design car lah. Boot dia besar tau. Ni masuk golf bag selamba je. Ui, dalam betul. Okay, bawah ni ada barang lagi. Menarik. Kereta ni tak tahu lah dah officially launch ke tidak kat Malaysia. Dongfeng 007, macam James Bond lah. Tapi dia punya proportion cantik kereta ni. Nampak tu? Design ni kan. Proportion body dia menarik. Ni colour putih. Yang ni colour hitam. Hitam ni smart, garang. Sekarang ni minat pula tengok kereta-kereta colour hitam ni. Ini yang Dongfeng yang kau biasa jumpa lah. Dongfeng model ni memang kau makan biasa jumpa lah. Dongfeng box ni memang famous lah. Cuma kali ni saya rasa dia lebih kemas sikit tau dalam dia. Dan dalam interior ni saya kurang minat sikit. Still ada flash door juga. Tak tahu kenapa dia suka sangat flash door ni. Saya kurang berkenan sikit dengan dashboard dia. Macam agak over lah. Tapi kalau orang suka glamour-glamour, ni menarik lah. Design dia kan. Yang saya tahu Dongfeng yang ada on road ni je ada. Itu hari dia buat offer. Masa bila 2 tahun lepas kot dia buat offer sampai 60 lebih je. Dia nak clearkan stok lama. Sebab yang baru ni dia dah ada range yang lebih luas. So depan ni adalah macam biasalah ada CCS, ada untuk AC charging dan DC charging. Tapi saya suka design dia. Dia antara yang sub 100,000 yang ada design yang menarik. Dia tak nampak macam pelik sangat. Melainkan dalam dia tadilah yang saya cakap tadi tu. Dongfeng pula kita dekat booth Mazda. So Mazda baru saja launch CX-5 model baru ni. So dari segi bentuk dia lebih kepada refinement lah. Depan dia lampu dia instead of memanjang ke kiri, dia menurun ke bawah pula. Dia menurun ke bawah. Grill lebih kurang sama, bawah dia lebih kurang sama. Tapi colour Soul Red ni colour yang favourite saya lah. Korang tengok Soul Red nama dia. Mazda memang pandai pilih colour. Soul Red ni letaklah kat colour apa pun, dekat MX-5 ke, dekat CX-5 ke, sangat handsome. So dalam ni dia macam beige sikit. Dia agak beige. Hard plastik pelik. Pakai Bose, tapi sini hard plastik. Sini soft, sini pun soft. Okay. Ni pun hard plastik. Tengah dah pakai satu skrin besar. Depan ni pun fully digital meter. Ada macam kalau dekat Toyota dia panggil teammate. Sini dia boleh detect lah kau punya motion, kau ngantuk ke, mata terlelap ke apa ke, benda boleh detect. Okay. Mazda punya font pun dah lain sikit. Dia tak pakai lambang ni dekat sini, dia pakai tulisan Mazda. So tengah dia typical gear knob. Senang, tak payah button-button. Ada auto hold, automatic parking brake, dan ada pilihan untuk guna manual shifter, dan juga sini ada pedal shifter juga. Seat dia leather,
Ada electric seat tapi tak ada memory. Ada panoramic juga. Okay, dalam dia typical lah. Kereta-kereta sekarang pakai skrin besar kat tengah. Oi, belakang dia ada hum Saya tak tahu kereta ni all wheel drive ke tak. Tapi agak tinggi juga dia punya hum ni. Belakang ni pun tak ada aircon control. Dia cuma ada USB-C. Dan dia ada untuk seat punya ventilation. The rest, kereta ni sangat lapang lah. Ada legroom yang luas. Tapi dia pakai hard plastik Rim Mazda bagi 19 inci. Standard untuk SUV premium yang size macam ni. Boot dia sangat luas. Dia punya opening pun sangat cantik. Kalau nak masuk barang, cantik lah opening dia. Tak ada tire spare tapi ada Bose punya ni macam subwoofer. Menarik-menarik. Seat ni kalau kau turun memang lapang gila. Jom kita tengok bila rupa dia tutup boot. Okay, kalau compare dengan model lama, belakang dia lebih sharp lah, nampak lebih tajam kan. Dia panggil E-Sky Active G. Tak pasti E ni apa, mungkin hybrid. Tak pasti spek dia. Yalah betul lah all wheel drive. Sebab tu lah kat belakang ni tadi ada hum. Kereta ni all wheel drive. So di atas ni colour putih, ni colour putih. Ni CX-80. It's a larger brother dia. Tak tahu kenapa ada chrome kat sini. Apa motif dia? Besar. Sekarang Mazda pun lampu dia dah ada design macam ni juga Yang besar lah kalau nak luxury SUV. Ini masih pakai lambang. Logo tak macam CX-5 tadi. Seat dia punya pilihan colour dia macam pelik. Warna brown kan, tapi mungkin match dengan body colour. Ni soft touch. Tadi dah pakai hard plastik Ni dia pakai skrin tengah panjang. So belakang dia sangat luxury Okay, ada 6-seater. Belakang ada seat tak? Belakang ada seat. Ada seat belt. So it's a 6-seater punya kereta. Tengah ni macam konon-konon macam pilot seat lah. Tengah ada armrest. Ni ada aircon control. Okay, ada panoramic roof. CX-80. Ni antara model yang masa keluar lu memang hype gila. Mazda 3 hatchback ni. Dan design dia memang sangat gila lah kalau tanya. Sangat gila design dia. Tak ada macam yang lain lah. Saya suka design dia. Dulu dia hanya keluar 2.0 dan harga dia agak mahal lah masa tu. Tak silap saya 160,000. And then dia keluarkan enjin yang rendah sikit, 1.5. So harga lebih murah lah dalam local assemble. So seat dia dalam macam warna burgundy. Macam sport seat tapi bukan bucket, semi bucket. Dashboard dia cantik. Sangat cantik. Kalau kerja anda pandu Grab, jangan beli kereta ni. Tapi kalau anda suka pandu kereta, panduan kereta, beli kereta. Tapi ni lah. Ini kereta yang satu dunia pun suka. Dan dia pakai colour soul red MX-5. Dan saya pun suka kereta ni. Sangat, dia nak kata comel pun tidak. Dia handsome, dia comel, dia macho, semua dia. Kalau ingat tak dulu yang first model dia pakai pop-up headlight kan. Tapi yang ni kalau kau nak beli dengan harga yang lebih murah, kau boleh beli Recon lah. Dekat Recon pun dia ada beberapa few spec. Ada yang macam ni, hard top macam ni, dia boleh simpan. Ada juga soft top. Saya tak ingat spec dia, tapi kita boleh beli lah dengan harga yang lebih murah daripada baru. Enjin dia 2.0. Dalam dia pun simple Ini kereta for purist lah. Kalau kau compare ni dengan GT ataupun GR86, dia ada dia punya charm dia sendiri okay? Kalau GR86 ni orang nak main, kereta yang orang nak main tau. Kereta ni bukan untuk nak main sangat, tapi dia lebih pada style, lifestyle. Tapi still dia ada performance. Kereta ni still dia bukan kereta main-main lah. Tapi kalau kau nak kereta yang performance, yang lebih best, saya rasa GR86 lah. Tapi colour soul red ni memang one of the best colour lah. Dan sangat kena dengan design-design Mazda.
sekarang kita dah masuk dekat level 1 pula, hall level 1. Tadi yang first tadi kita masuk dekat hall level 2 lah. So belakang ni kau tu nampak Pro 2 dan tepi ni kau nampak TQ Wuling punya booth. Di mana TQ Wuling ni dibawa masuk oleh Tan Chong lah. So sini ada Huajing, tak tahu model apa. Nampak macam luxury premium punya SUV. Besar, sangat besar. Macam saiz BMW X7. Okay, dia ada 3 row seater. Belakang ni pun masih besar. Dia macam dia lebih besar pada Zeekr tadi tau. Okay, still left hand drive, maknanya ni just for display lah. Belum tahu lagi akan jual ke tak. So it's a luxury premium SUV 7 seater China punya barang sekarang bukan macam dulu bukan macam dulu Atas ada sunroof, ada panoramic roof. Okay, tengok dia pakai pintu biasa, bukan sliding door tapi tengah ada captain seat. Belakang pun ada digital display untuk aircon, ada tray. Oh, hebat tu. Ada lagi monitor. Oh, dahsyat. So dia panggil Huajing S. Semua pun tulis Chinese lagi. Nampak tu. Ni lambang dia. Okay. Design dia biasa lah, tak ada yang pelik lah. Macam Proton X90 pun dekat belakang ni kan, lebih kurang kan. Tapi dia buat two-tone colour ni nampak macam Maybach pula. Ini kereta yang harga yang agak murah, saiz lebih kurang macam IMAZ 5. Saya pernah bawa kereta ni, even sebelum dia launch dulu. Kalau tanya saya suka lagi design wise, saya suka lagi IMAZ 5 lah. Daripada segi quality material ataupun dia punya dalam dia terlampau fancy sangat lah. Mungkin ada orang suka tapi saya tak. Tengok dalam dia. And then dia punya knob dia pakai pusing-pusing. Kalau saya tak minat. Besar lebih kurang IMAZ 5. Okay. TQ Wuling Bingo. So dia jual under Tan Chong lah. Ni van dia tu pun sama. Ni pun sama juga, lebih kurang macam Proton tadi. Tak tahu apa dia punya, dia ada pertandingan ke apa tak tahu. Yang ni pula dah macam anjing. Yang tadi macam kapet rumah kan. Ni dia buat macam style anjing pula. Ni boleh pegang, tak payah kena samak. Tak payah kena sertu, ni boleh pegang. Tapi kalau tanya saya, lagi menarik yang ni lah daripada tadi, yang Proton punya tu. Yang ni nampak lah macam kreatif sikit kan. Yang tadi tu nampak betul-betul macam orang malas je. Nampak depan dia sangat comel. Aduh. Okay, jom kita pergi ke booth seterusnya. Kita pergi ke satu lagi jenama tempatan yang memang sangat hebat lah. Dia punya sale tiap-tiap tahun. Oi. So hari ni dekat sini dia orang ada tunjuk satu konsep untuk kereta self-done. Okay. Kalau tengok size wise macam besar Vios. Ada orang kata dia ni macam ganti Beza, tapi saya tak rasa dia ganti Beza. Nampak belakang tu dia ada buat display kan. Tak tahu kereta ni akan jadi EV ke tidak. Kalau tengok design dia lebih kurang macam satu B segment sedan lah. Lambang Pro 2 pun dah lain kat depan tu. Tak tahu kereta apa. Depan nampak macam dia SUD. Okay, dia tak pusing lagi stage ni. Boleh masuk bang? Masih nak? Oh, boleh masuk punya. Okay, so boleh nampak interior dia kan. So jangan mimpi lah, bukan macam ni lah besok kereta kau dapat. Tapi dia just nak display. Apa tu tepi tu? Styling design. Apa maksud dia? Pro 2 nak tunjuk lah kebolehan dia mendesign. Okay. Kalau tengok kat bahagian dalam, dia punya cockpit dia semua digital lah. Ni display je lah bukan betul-betul. So kalau tengok size dia lebih besar daripada Beza ataupun besar Beza sikit. Kalau tengok lebar dia kan,
Lebar macam Beza lebih kurang, tapi besar sikit je. Besar sikit. Okey. Kau tengok dari belakang ni. Tengok dari belakang ni nampak besar sikit daripada Beza. What's the car's name? Why do you like this car? Menarik. You like the Okey. design? Tengok apa lagi ada dekat booth Pro 2 ni. Ada orang kata kereta ni unicorn, dia panggil unicorn. Sebab jarang nampak. Okay, let's give her a prize. Rasa inilah satu-satunya Pro 2 yang paling susah kau nak nampak atas jalan. We'll take a photo. Ini dia QVE This camera over here. yang agak kontroversial lah masa launching dia. Ni dia dah buat carbon, ada carbon depan ni. Stiker kot. Bawah ni pun macam carbon juga. Okey, kereta ni masa launching dia agak kontroversial sebab dia buat konsep konsep kau kena rent bateri tu. Maknanya kau beli body, Kita ada tarian robot, lepas tu nanti ada beli body harga RM80,000. Lepas tu kau kena sewa bateri dia setiap bulan sebanyak RM200 lebih lah. Yeay, okey duduk. Yang ada kat sini guys. So dia pun pakai flash door juga, so kau kena tekan je ni baru boleh buka. We're gonna start up very Sebenarnya kereta ni bukanlah tak bagus pun, cantik je kereta ni. Yang dalam dia semuanya katanya didesign oleh orang tempatan lah. Design tempatan dan kualiti dia samalah macam Ativa apa semua lebih kurang. Atas ni soft touch. Dia pakai gear pusing yang saya memang tak minat. Screen tengah dia sangat kecil berbanding dengan model lain. Tengah boleh digital. Belakang okey, kereta ni sebenarnya rendah tau, rendah. Rendah. So dia punya pintu dia buka ke atas ala-ala CHR. Okey, buka ke atas macam CHR. okey adik, pergi belakang tu. Okey. Okey, kalau tanya dia punya dalam dia biasa je lah. Typical Pro 2. Material dia macam Pro 2 yang lain. Belakang dia ada USB. Boleh tambah body kit. Macam CHR. Kalau kau tengok siluet dia pun lebih kurang macam CHR. Ingat tak dulu saya pernah share kat video yang saya pergi claim, saya ingat tahun berapa, dia tunjuk siluet body ni kan. Inilah kereta yang real dia. QVE. Bateri kena sewa. Yang lain cuma ada arus. Arus ni dia dah buat masa konsep untuk camping. Nampak ni, arus space nama dia. Belakang ni macam bawa mayat pun boleh juga. Dia tak tahu lah, ni konsep kereta jenazah ke konsep apa kan. Dia panggil arus space. Macam kereta jenazah pun ada juga. Nampak tu? Besar juga Pro 2 punya. Oh, ada apa ni? Ada event robot-robot apa? So ada event lah. Lepas ni ada robot atau benda. Ada pertandingan ke apa ke. So kat depan ni kau boleh nampak Pro 2 Trust. Pun masa launching pun orang bising macam-macam lah. Mahal lah, apalah, itulah inilah. Kau ada duit kau beli je lah. Kalau minat beli je. Rim 17, tak sama macam Toyota Yaris Cross tadi. Dia pakai 18 dan dia hybrid. Tapi dalam semua sama je. Nampak? Sama je. Seat dia fabric. Ni mungkin yang low spec kot. Yang ni spec H. Tapi everything else sama. Dia punya lampu, bumper lah lain-lain sikit. The rest ni pun QVE juga. QVE yang standard. We're gonna start up in 2 QVE more kan? minutes guys. 2 more minutes. Saya rasa Stand by. lagi banyak QVE kat sini daripada QVE atas jalan raya. Okey, Pro 2 dia ada juga display dia punya smartwatch nama Pigo. Guys, take pictures. Besar juga jam dia. On the social media, don't forget to tag on the social media. Tu. So dia ada, Kids, kalau siapa yang pakai EV ke apa ke, dia boleh lah dia pakai ni kan. Ada lock screen, notification. Okay, dia ada sport data, sport mode, activity, vehicle control. Ada function-function dia.
Menarik lah, boleh tengok blood pressure semua. Tapi dia untuk Pro 2 punya. Tu boleh lock, boleh buka boot. Dah hilang. So dia boleh lock, dia boleh buka boot, dia boleh unlock dan sebagainya lah. Okay, menarik. So ada dekat booth Pro 2 kau boleh tengok lah jam Pigo ni. Kita tanya dia, Dek, ni dia memang dah boleh jual ke ataupun dia konsep ke ataupun dah jual? Memang jual. Oh dah jual. Link dengan lifestyle kiosk. I see, okay. Alright, masih okay, memang jam ni dah dijual. Bukan konsep lagi, maknanya dah boleh dipakai lah. Ready to wear untuk pengguna-pengguna QVE. Harga dia tak pasti berapa. Dia kata ada jual dekat lifestyle kiosk tu. So siapa yang berminat nak beli jam Pro 2 boleh pergi kat lifestyle kiosk sana. Pro 2 ni selain daripada kereta-kereta, dia banyak jual dia punya aksesori tau. Ada wagon, dia panggil P-Circle lah barang dia. Ni dia punya minyak, and then wallboard charger untuk pengguna QVE. Lepas tu dekat sini juga dia jual jam tu. Cuma harga dia berapa saya tak pasti, saya tak tanya lagi. Ni ada jam tadi, jam Pigo ni. Dia punya tempat kompartmen barang dan sebagainya. Ni kaunter dia. So kalau kau nak beli barang-barang Pro 2 kat sini lah. Dia panggil lifestyle punya kios. So depan ni Jatua. Ini semua Chinese brand, tapi kereta dia semua dah handsome. Kereta ni saya nampak on the road handsome lah. Jatua. Wah, colour pun lawa lah colour dia. Nice colour. Harga dia 153,000. Ini petrol tau. Ini bukan EV. Ini bukan EV. Dan boleh test drive juga lah. Oh, ada 7 mode, X drive mode. Dahsyat. Jom kita tengok. Okay, ni colour putih lah. Dalam dia ada leather, ada electric seat. Kita tengok dalam dia. Agak tinggi kat clearance dia. Ground clearance dia boleh tahan. Ini betul SUV kan. Okay, ada side step. Senang nak panjat. Okay, dalam ni diam sikit lah. Ni tadi ni dia kata ada 7 drive mode. Saya tak tahu macam mana lah. And then ni gear knob dia. Betul-betul macam jet fighter lah dia punya ni. Okay, ada wireless charger. Ni best kan, dia punya screen dia. Dia tak nampak timbul-timbul tau. Dia nampak macam sekata je. Ni sikit je naik. Saya suka macam ni. And then yang paling best, dia pakai physical button. Nampak? Physical button. Semua physical button. Jadi kau nak adjust temperature, nak adjust kau punya fan semua kat sini. Tak payah tekan-tekan kat sini. Sini soft touch. Mazda CX-5 tadi tak pakai soft touch kan depan? Pelik juga je. Menarik. Automatic parking brake, ada power boot. Nice lah. Senang nak naik turun sebab dia ada side step ke tepi. Dia pakai box design. Belakang macam ala-ala Jeep sikit. Macam nampak kan. Ini warna putih. Ini lawa colour dia. Lawa. Very nice colour. Belakang ada power boot. Dia panggil Jatua T1. Oi, boot besar. Ini tempat barang lagi bawah ni. Ini ada kompartmen. Ada tire spare. Wah, menarik. Okay, dia datang dengan tire spare, tapi tire sotong lah. Rim besi, ada tool, jack. Menarik. Ada 12 volt power output lagi. And then ada tonneau cover. And then seat ni kalau korang tolak ke depan, dia jadi flat space lah. Power boot. Oh dia bising sikit. Okay, ni ada Jatua lain. Ada panggil VT9. Lampu ni boleh tunaik ke? Okay. So ni Jatua yang kita biasa tengok juga. Sebelah ni kita pergi dekat GWM. GWM pula dia ada display MPV dia.
Okay, this is GWM G9 PHEV. So plug-in hybrid, premium MPV. Oh, semua soft touch. Tengah ni dia buat macam finishing macam marble ke apa. Tapi ada wireless charger. So ada tempat cup holder. Sini ada screen tengah untuk adjust semua setting. Ni ada display untuk dia punya speedometer, ada tire pressure dan sebagainya lah. Tengah dia pakai digital mirror, ada sunroof kat depan dan belakang ada sunroof juga. So tengah ni pun luxury juga, ada controlnya ni. Tengah ada digital control. Tapi saya rasa tak se-luxury Zeekr tadi lah. Kau tengok dia punya quality plastik seat dia, Zeekr tadi jauh lebih luxury. So ni belakang dia, still ada ruang untuk kau simpan barang. Bawah ni ada ruang sikit lah, dan dia boleh slide sampai ke belakang dan dia boleh ke depan lagi. Menarik juga. So kau ada banyak pilihan ni. Kalau kau tak nak pakai Alphard Bellfire, kau boleh pakai model ni. It's a plug-in hybrid. Dia panggil GWM Way G9. Situ Naliza dia punya ni, dia punya duta dia. Dia bagi free wallbox, free 5 years vehicle telematic service, apa benda tak tahu. And then ada 6 tahun unlimited mileage, vehicle warranty, 8 tahun untuk bateri dan electrical system dia, 5 tahun free maintenance. So maksudnya including parts and labor. So kau pergi servis, kau hantar kereta, tinggal, tak payah bayar. Harga dia on the road adalah 269,800. Menarik lah. So harga ni harga lebih kurang Alphard Z lah. Alphard Z yang tahun 2024, 2023 lebih kurang. Tapi ni plug-in hybrid plug-in hybrid. Ni warna macam grey, ini warna hitam. Banyak juga buat kereta-kereta GWM ni. So ni hitam. Lantai dia pun agak tinggi. So ni ada Haval, ada GWM nya group juga, Haval H6. Lepas tu ada Haval H7. Sekarang semua design boxy balik. Okay, emas, color matte, glossy matte. Lawa kali dia. Lawan H7 ni pun plug-in hybrid juga. So should be dalam ni ada tempat charge lah. Tu ada DC dan juga AC. So plug-in hybrid car. Dalam dia, okay, ni kereta ni masih lagi left hand drive, meaning dia adalah kereta display. Dia dalam memang exactly itu macam lah. Tapi Tengah ada, depan ada untuk driver punya display, sini ada display untuk infotainment dan sebagainya. Dia tak ada DIM, tapi atas pun ada panoramic juga. Nampak tu? Alah, warna coklat ni. Menarik. Ni adalah Aura 5, di mana dulu Aura Good Cat ni yang mula-mula antara terawal keluar. Memang sangat popular kereta ni. Dan dia baru lagi Aura 5. Design dia, kalau kau tengok sekali imbas, macam makan pun ada tak? Dia punya body shape dia macam makan, tapi kecil sikit. Lampu depan dia square, bulat sikit. Kalau makan dia macam petak. Dia besar lah pada Aura Good Cat. So kereta ni saya tak tahu dah launch ke belum. Okay, dalam dia lebih kemas lah daripada Aura Good Cat. Aura Good Cat tu dalam dia macam budak-budak sikit lah. Yang ni dia nampak lebih mature lah. Dalam dia nampak lebih matang. Dia punya gear kat sini, gear stock kat sini. Tengah ni ada display, depan tengah touchscreen untuk information semua. Ada electric seat. Belakang pun lapang juga lah. Tapi belakang dia masih maintain macam Aura Good Cat. Cuma dia macam besar sikit dan tinggi. Dia macam crossover lah. Ini hybrid bukan plug-in, hybrid. Okay. Ni tank. Tank ni memang agak popular lah. Tank ni 500.
Tank 500. Ini model ni dah ada orang pakai. Dia besar tau. Dia lebih kurang macam Land Cruiser lah besar dia. Okay, ada auto side step. Tak tahu dia aftermarket ke ataupun memang original. Ada auto side step. So dalam dia luxury ya. Bila buka pintu, seat ni ke belakang macam Alphard. Yang ni tak tahulah dia ni okey, dia boleh tukar lampu. Dia boleh tukar lampu, nampak? Dia knob dia dah macam joystick. Ni pakai physical button, bagus tak? Ada pano. Tak sure ini dia memang standard ke tak untuk auto side step ni. Ni besar, macam size Land Cruiser lebih kurang. Kalau kecil sikit dia ada tank 300. Tank 300 ni memang agak successful lah kat Malaysia. Design dia ala-ala macam ni, hybrid juga. Macam ala-ala Jeep. Ada box, ada rack, aksesori lah. Ni pun kemas. Macam ni saya suka. Dia sekali je. Dia tak ada tertimbul-timbul sangat kan. Okey, dalam ni agak menarik. Tapi dia punya gear knob dia memang dahsyat Ni tank 300. Pun ada sunroof. Yang ni hybrid katanya. Ini pun macam aluminium. Semua soft touch. Soft touch. Menarik Tank 300. Okey. Atau kereta terbang datang dekat Xpeng ni. Ini macam drone yang besar. Ni bukan konsep saja, ni memang dah production yang boleh dibeli dekat China lah. Kat Malaysia belum lagi kot. So macam satu drone yang sangat besar. Dia punya propeller ni semua pakai carbon fiber untuk lightweight. Tengok dalam dia. Dia 2-seater. Dia ada 2 seat. So dalam dia macam kereta lah. Semua carbon fiber. And that is the reason why we give emphasize to our Xpeng enthusiasts out there. Xpeng. Go and sign up for a Dia test drive sebutan because dia we do have bukan test Xpeng ni, driving Xpeng. available for both G6 Xpeng. and the X9 right here at Cruise. Just head over to the registration counter. Tapi and just X9 sign ni up for a memang test saya drive. kagum. If you're keen to really experience Ini the car, antara take the wheel, luxury ride your MPV yang saya X9, sangat kagum. Experience the power, the precision, the X9. raw emotion of riding this car. Very Saya first time tengok kereta ni dekat kedai tinted tau. Oh, ni kali dia macam dah wrap. Memang kali dia. Itulah still pakai flash door. Nak buka dia memang agak renyah sikit lah. Tapi dalam dia memang luxury lah. Okay, kalau kau nak MPV yang luxury 7-seater, boleh consider Xpeng X9 ni. Dia ada 2-3 model yang beza range lah. Now the seats are definitely heated and ventilated. The audio system Tengok. of your X9 is Sini ada wireless charger tau. So the audio system Belah sana pun ada. now you get a Tengok dia punya screen dia, bukan main besar lagi. speaker. Screen dia macam high definition lah. And then ada panoramic roof. Ultra sound system. So Duduk dia memang sangat luxury, ada control-control kat sini. the two additional speaker Ni tak tahu dia ada massage ke tak sure. and of Belakang dia ada aircon control digital. enjoy being shopped Semua digital, touchscreen je. your ultimate Ada tempat untuk footrest bawah ni. at the second row. Dan dia punya lantai tak tinggi tau. Zero Tinggi. gravity capable vehicle. Memang sangat menarik lah. Ini kalau kau tengok on the road, with a single press on a button, design dia you can macam kapal define your terbang position, kat belakang. where your weights are distributed evenly, so it creates Memang like a padu lah. floating environment there. So you get to enjoy cruising on long distances. Up ahead, you get to enjoy your Netflix movie because there is
is also your roof mounting entertainment Dia ada control screen at button, the boleh top. In tinggikan, front, you got a foldable boleh rendahkan. tray. You want to enjoy chill beverages, tempat barang you dia would need to cook on sangat the go, besar. Not a problem. Tengok Because there is actually a smart refrigerator Sangat with luas. child lock. Then of course, while you're on the go, of course we need to enjoy the Sangat luas. spa massage function also. That is engineered into your zero gravity seats right here. Now, most of the time, for an MPV, third row passenger, they are often neglected, but not in the case of your X9. Because even the third row passengers, they get their privacy glass. They also get electric adjustment. Ni model-model lain untuk Xpeng lah. Ada G6, X9, dua model je rasanya. And then P7. P7 ni saya tak sure dia jual ke tidak. Rasanya tak. More to display model lah. Besar juga booth dia. So dia display X9 kita tengok tadi. Ini G6. Ni antara model popular kat lah. Harga start pada 158,888. Yang ni P7. P7 ni saya tak rasa dia jual lah. Dia more to display lah. Sebab dia pun left hand drive. Design dia sangat clean depan. Dia punya headlamp dia sorok kat sini. So ladies and gentlemen, do make sure to really explore the details of what X9 or you are at. Dia macam coupe-ish sikit lah. Macam shooting brake pun ya juga kan. Bukan shooting brake. Macam fastback. Shooting brake macam wagon. So boleh tengok kat sini still pakai flush door juga. Dia tak ada frame, frameless. Ui, dia sangat rendah kereta ni. Kereta ni agak rendah Oh, dalam ni smart lah. Xpeng ni dalam dia menarik. Dalam ni menarik. Dia punya material kan. Oh, semua menarik. Being Xpeng, it is all about how AI, how high tech this vehicle's car can be. So kereta ni lebih kepada display punya lah. Dia tak ada close door ada. Oh, ada soft close lah. Wah, menarik. Dia ada soft close. Technically, yes, we are saying that we can achieve 7. Wah, mantap. Yes, but you just Mantap. need to remember your face-lifted version of the X9. Boot dia memang luas lah. Opening dia besar, tapi barang tinggi tak boleh lah. Sebab rendahan, dia macam slanted sikit. So kita tutup boot dia, tengok belakang dia punya design macam mana. Dia panggil the next P7, maknanya belum lagi tu. Tapi nice juga design dia. Kalau macam ni, proportion dia tak pelik tau. Kalau tadi Kia tadi, dia macam berhenti kat situ. Faham tak? Dekat bahagian sini tadi dia berhenti. Pap, dia potong. Kalau macam ni, dia terus je. Dia terus je design dia sloping ke bawah itu. Kan smart. Ni betul. Dan China lagi pandai design daripada Korea kan. So nampak proportion dia lebih cantik lah. So ni X9 lah biasa. Ni more to accessory. Depan ni ada V-Cool, antara tinted yang terkenal. So ni ada Carrega. Ini tadi ni bagi kita apa ni yang untuk windscreen kan, yang kita jangan minum tu. Ni dia. So ni semua aksesori lah. CIMB Bank, kau nak check korang punya ni untuk credit card, kau nak check loan. eForce ni tak tahu apa, electric bike. Ni e-gaming, SIM flight. Ni semua electric bike. Semua aksesori saja. Ni ada main stage untuk launching, apa benda tak tahu. Dan sini ada 70 mi. 70 mi. Saya pun pakai dashcam 70 mi. So tengok apa dia offer hari ni. Auto show special deal. Saya pakai A410. 319 untuk satu set. Murah, murah. Murah. 70 mi. So dia ada juga buat display kalau kau nak test. The rest is M Pro, coating tinted PPF.
sound stream. Kalau kau nak tengok sound system, nak pakai Android player ke apa, thank you. Sini ada Bosch. Ni JPM collection. Yang kereta-kereta rare-rare kau tengok kat luar tadi, semua JPM collection yang kereta. Sankito ni apa? Ini macam perfume. Ini semua aksesori. Satunya booth yang jual motor, ni lah dia, Suzuki. Walaupun kebanyakan kereta kan, tapi Suzuki pun ada buat display kat sini. Boleh tengok kat sini ada motor-motor GSX, 8S, motor-motor Suzuki lah. Few model kat sini letak. GSX-S. And then ini Hayabusa. Hayabusa ni masih dijual baru kat Malaysia. So kalau boleh tengok sini, harga Hayabusa adalah 120,000 dan 123,000 untuk special edition dia cakap. Yang biru ni kot special edition. Cantik gila colour dia. Draw dan sebagainya. Dekat booth Pro 2 ni Jadi kalau kita ada nak dua belajar selebriti semua, lah. Siapa yang kenal boleh komen. Bersama-sama dengan kita Kenal tak? sepanjang mungkin 90 minit ni, sejam setengah, berbagai aktiviti. So dia adalah dia punya program dia. Diorang ada. So kita teruskan perjalanan, tinggalkan dia di situ. Banyak betul dekat sini. Okey, setakat dulu perkongsian saya dengan korang untuk hari ini, untuk Clips 2026. Cumanya macam agak tak menarik sikit lah. Brand-brand lain macam Mercedes, BMW, tak nampak pula kat sini kan. Volkswagen, tak tahu kenapa dia tak join. So kita jumpa lagi video akan datang insyaAllah. Jangan lupa subscribe, share dan like, okey. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum.